Daun nipah kajangnya rapat, hidangan tetamu di Kuala Maran. Buku menyimpan berjuta maklumat, fakta ilmu, cerita hiburan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Ku Muhammad Wafi bin Muhammad Zamri, berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jawi. Pada hari ini, saya akan berkongsi pada anda tentang sebuah buku kegemaran saya yang bertajuk 1001 Keajaiban Dunia yang Spektakuler. Buku ini telah disunting oleh Dr. Hassan Noor dan Noranis Hashim dan telah diterbitkan oleh SAM Synergy Media Sendirian Berhad. Buku yang memiliki 216 muka surat ini merupakan kompleks istimewa yang menghimpunkan pelbagai fakta menarik dan mengagumkan tentang keajaiban dunia dari pelbagai benua. Buku ini membawa pembaca muda menjelajahi dunia, dari piramid agung di Mesir hingga ke hutan hujan Amazon, sambil mempelajari keunikan budaya, alam sekitar, seni bina dan penemuan luar biasa yang memukau minda. Buku ini merungkai 75 buah negara di dalamnya. Salah satu keajaiban yang diketengahkan dalam buku ini ialah Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak, Malaysia. Ia merupakan rumah pada Gua Batu Kapur yang terbesar dan yang paling mengagumkan di dunia. Di sinilah terletaknya Gua Rusa. Gua ini cukup besar sehingga pesawat jumbo jet boleh melaluinya. Selain itu, Gua Air Jernih juga merupakan sistem gua bawah tanah terpanjang di Asia Tenggara. Keindahan semula jadi dan struktur geologi menjadikan Gunung Mulu sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan antara destinasi yang wajib diterokai di Malaysia. Di antara kelebihan lain yang dapat diperoleh daripada buku ini ialah bahasa yang mudah difahami serta disokong oleh gambar serta ilustrasi yang berwarna-warni. Buku ini sangat sesuai untuk pelajar sekolah rendah dan menengah yang ingin memperluas pengetahuan mereka tentang dunia. Akhir kata, nadi ilmu amalan membaca. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.